minyak paket ni tak ada, bermakna kerajaan tak mampu sediakan bekalan subsidi kepada rakyat Malaysia. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan ini dalam parlimen pernah ditanya oleh ahli parlimen, beras harga di pasaran mahal. Pada ketika itu beras import RM44, 10 kilogram mahal. Ahli parlimen tanya, apa Mat Sabu ni jawab dalam parlimen? Mat Sabu ni jawab dalam parlimen secara sinis, gelak-gelak, tak serius. Seolah-olah masalah rakyat ni tak penting bagi dia, tuan-tuan. Ini culture shock. Hidup pun bukan ada apa. Jadi pembangkang lama, duk bising saja di luar. Tiba-tiba jadi menteri. Ada bodyguard, ada outrider. Orang kawal 24 jam. Tak payah beratur, dapat layanan VIP. Di mana-mana orang sambut. Ini culture shock, tuan-tuan. Lupa diri, tak sedar diri, lupa perjuangan. Bila orang tanya dalam parlimen, dia jawab apa? Kerajaan tidak pernah naikkan harga beras. Sebab apa? Rakyat pergi beli beras yang mahal. Sedangkan kerajaan tak pernah naikkan harga beras. Beras putih tempatan masih RM26. Ini jawapan Mat Sabu di dalam parlimen. Sebenarnya isu ini, beras tu tak ada di pasaran. Sebab itulah rakyat kena beli beras import. Bukan rakyat ni bangang. Ingat rakyat ni bodoh kan nak pergi beli beras import RM44, 10 kilo. Kalau beras putih tempatan RM26 ni ada di pasaran. Jawapan dia bagi dalam parlimen, dia relax saja, tuan-tuan. Ini pembohongan. Ini cakap-cakap politik. Ini dia cakap menggunakan fakta. Memang betul. Kerajaan tak naikkan harga beras putih tempatan. Nak dapat di mana? Nak tunggu Mat Sabu buat program ke baru boleh ada beras putih tempatan? Kami bukan mau free. Tak payah hampa buat program madani, bawa beras putih tempatan mai ramai-ramai, nak bagi free kepada rakyat. Rakyat bukan peminta sedekah. Kami bukan mau free. Kami nak beli. Di mana-mana kedai runcit dalam negara ni perlu ada beras putih tempatan. Barulah hampa menjaga kebajikan rakyat. Ini ada program hampa, ada beras putih tempatan. Siap boleh cakap dalam parlimen. Dah kerajaan yang buat program, kilang-kilang kena sediakanlah beras putih tempatan. Bangang. Rakyat ni hampa kena sediakan beras putih tempatan kepada rakyat. Bukan sediakan kepada hampa sebagai ahli politik kerajaan yang brengsek. Ini perkara yang realiti. Kita bukan cakap politik. Kita cakap tentang hak kita sebagai rakyat. Kalau kita tak boleh bercakap hak kita sebagai rakyat, mampuslah. Ini rakyat, ini kita cakap. Adakah kita cakap perkara ini kita buat fitnah ke atas kerajaan? Kita tak buat fitnah ke atas kerajaan. Apabila sesebuah negara mencatu makanan, itu menunjukkan bahawa ekonomi negara tu nak melingkup. Sebab itu dia catu makanan. Saya pernah berada di negara yang mencatu makanan kepada rakyat. Catu penggunaan elektrik. Apabila catuan-catuan ini dibuat, ini menunjukkan bahawa negara itu tidak stabil. Ekonomi itu tidak stabil. Sebab itu catuan dibuat. Sama lah macam Malaysia sekarang ini. Ini melibatkan makanan asasi. Kalau berlaku di luar negara, dah lama dah kerajaan ni orang humban, tuan-tuan. Tak payah di luar negara. Kalau berlaku macam ni, Anwar Ibrahim kalau menjadi ketua pembangkang, Mat Sabu ni kalau menjadi pembangkang, pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan ni kalau menjadi pembangkang sekarang ini dalam Malaysia, dan yang menjadi kerajaan sekarang ini adalah Perikatan Nasional ataupun Barisan Nasional yang menjadi kerajaan sekarang ini, saya rasa dah mampus dah hampa kena. Setiap hari hampa akan kena bahan oleh pembangkang-pembangkang dia orang ni. Jalan-jalan raya akan dipenuhi oleh manusia. Sebab apa? Memboikot, hantam, bantai. Solat-solat hajat di seluruh negara akan dibuat. Suara-suara rakyat akan dibangkitkan menghentam kerajaan. Sebab ia melibatkan makanan asasi pun hampa tak boleh jaga. Tetapi pembangkang pada hari ini relax saja. Isu tak jadi hal pun. Sedangkan ini melibatkan makanan asasi pun hampa tak boleh selesaikan. Ini menunjukkan bahawa ekonomi kita melibatkan security makanan kita ni teruk.
Apabila catuan ini berlaku, apabila makanan asasi ini tidak cukup di pasaran, pergi tanya kedai-kedai runcit, buat interview kepada peniaga-peniaga runcit, cukup tak bekalan telur ayam? Berapa yang hampa minta, hampa order daripada pengilang, daripada pemborong? Berapa yang sampai? Pergilah buat survey. Pembangkang buat apa? Pembangkang pergilah survey. Ahli-ahli parlimen, hantarlah pegawai-pegawai hampa survey di dalam kawasan parlimen. Pergilah tengok barang asasi ada, kata ada, cukup, kata cukup. Selepas hampa buat survey, hampa bongkarlah kepada rakyat, bagi tahu kepada rakyat, ada tak ada barang ni? Minyak pun tak ada. Sebab tu saya kata, pergi survey. Dan kita nak bagi tahu, dia bukan nak jual telur ayam ni tepi rumah hang untuk kaum keluarga hang saja. Bukan. Dia kira bukan macam tu. Bukan nak dapat telur ayam bila program-program di bawah Madani. Bukan. Dia kena seluruh negara ada. Barulah stabil. Sebab ini melibatkan hak rakyat Malaysia yang kerajaan perlu jaga. Minyak paket pergi mana? Minyak paket pun tak cukup. Ini barangan-barangan subsidi dalam negara kita memang tak cukup. Ini menunjukkan bahawa kelembapan melibatkan ekonomi. Minyak paket ni tuan-tuan, dia untuk kegunaan rakyat Malaysia tau. Bermakna minyak paket ni tak ada, bermakna kerajaan tak mampu sediakan bekalan subsidi kepada rakyat Malaysia. Bukan saya nak cakap mewakili pembangkang. Pembangkang pun tak buat kerja tuan-tuan. Sebab itu dia orang tak buat kerja. Sebab itu saya katakan tadi, kalau pembangkang yang ada hari ini, pembangkang ini daripada PH, mampus dah kerajaan. Tapi pembangkang hari ini, pembangkang yang syok sendiri cakap dalam parlimen. Mungkin bila mereka cakap dalam parlimen, mereka dah rasa suara mereka ini dah cukup kuat untuk didengar oleh rakyat. Dan dia orang tak tahu bahawa rakyat sendiri pun tak tahu apa yang hampa cakap dalam parlimen. Dan dia orang tak tahu bahawa rakyat sendiri pun dah meluat tengok persidangan parlimen. Apabila rakyat meluat tengok persidangan parlimen, bermakna keuntungan akan dapat kepada kerajaan. Sebab itu pembangkang-pembangkang dalam parlimen jangan syok sendiri. Hampa kena cari satu alternatif. Bila rakyat dah meluat nak tengok sidang parlimen, yang akan dapat keuntungan adalah kerajaan.